Okay geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sahabat Alhamdulillah geng. Bertemu lagi kita di channel aku Azlan Ishak Angler. Okay geng, macam biasa geng, bila kita jumpa kat sini ya, ini menandakan aku nak pergi mengai. Hari ni aku nak try casting, cari sekat geng. Macam biasa, tak tahulah, tengoklah macam mana. Kalau casting tak ada makan-makan, kita try lah botol agak lengkap ke apa, sampai udang habis lah. Udang tu bawa ni 15 ekor lah. Allah Akbar, beratnya. Okay kan, Alhamdulillah kan, dah sampai spot kan. Spot besar lah. Aku try sini dulu Ustaz. Kalau tak ada makan-makan, aku ubah kita try lah ronda mana-mana pun. Yang ni boleh mengai ni kan. Kalau ada cuti ni, spot ni pun dah tak lama kan. Lepas tu masa mereka dah nak buat lain lah. Jadi nanti bila mereka dah tutup lubang tu, mungkin dah tak boleh main lagi okay. Mentara boleh tu tak layak lah. Okay. Aku rushing ni geng. Pelok lewat. Jadi apa-apa, dah kita dah sampai. Baru mau try, baru sampai. Mau bikin balik lah? Oh, lama lagi lah. Betul lah, pecah besar oh. Ok kan, macam biasa kan, aku guna umpan udang hidup. Teknik seret dasar kan, seret pelan-pelan tu, main kuat obar-obar. Tak tahu lah, kita try lah. Ni udang kecil sikit lah kan, kai saiz 6 pula. Aku kai pun dah tak banyak lah ni, tinggal ingat 7-8 batang je. Kalau habis tu balik bye. Ok, macam ni lah cara aku pasang umpan. Tarik tak air. Ok, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Sini sangkut kuat gila-gila ni. Aku tak layan lah, lama tak try. Nak tahu dah sekok dah macam kok jadi lah kan. Yang lawa ni ikan lah, tak tahu lawa ke tak. Try tadi sejam ke setengah jam lah. Saya awal je. Bismillah. Oh, pokok baru tumbang pula tu. Sayang lah, kolam ni mereka dah nak ni lah, nak repair balik lah. Ayak je lawa ni, tahu ni. Selalu kalau ayak macam ni gasok ni kan. Orang ni tak tahu. Rebah pun dah tak banyak lah ni. Okay. Semangat berkobar, rod di tangan, hati berdebar, casting jauh, umpan melayang, harap-harap ikan datang menyayang, bukan biawak kumpau, tidak, jangan mendekat hari ini, aku mesti dapat umpan power, jumping ku baca, aksi memancing. Ok kan, aku pindah spot kan, daripada spot pertama tadi. Try spot ni. Saya spot pertama tu dia macam sunyi Aku mengai dah kot.
10 minit dah kot spot pertama ni. Aku di sini. Tak ada. Ayak lawa. Jadi aku try main kat ni. Duk sat, tak ada. Kita pindah lagi. Try main rebah ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tahu ada gorgon lah. Okay, gang. Pindah lagi gang. Try tang ni pula. Ayak pasang ni. Aku tak tahu nak duduk kat mana kan. Aku try ni. Aku sonda ya. Kalau yang ayak ke bawah sikit lah lolong. Okay kan. Pindah kan. Pindah main masuk dalam ni. Lolong ni. Kalun. Kalau ayak ke bawah. Oh, sangkut dah. Yang nanti. Kita try main tang ni ya. Oh, ore apa tu? Bewok. Wah, ajak dia bewok. Kejut aku. Okay. Tak apa, bewok. Hai, mana ikan ni? Ikan buntai ada makan geng. Tut. Kumpau lagi geng, Tak dapat ketuk lagi. Ya Allah woi, ikan tak tahu mana. Serius lah. Kubah sikit kan. Daripada sana main sini. Dah tengok. Tak tahu mana. Saya tengok tadi ada ikan wacik-wacik kan. Ikutlah ada predator apa. Ada pemangsa lah kat bawah. Aku strike kan. Set kamera. Lihat. Oi, mantap lah. Alhamdulillah. Dia ada kat situ kan. Alhamdulillah, mantap. Balik ambil terus ya, tak ada nak on kamera. Boleh lah geng. Ini tak kumpau. Oh, tadi duduk bantu ni. Tu pindah main ni aku nampak anak ikan duk mocek-mocek dalam tu ni. Tak mesti ada dia memang ni. Balik dia ambil tu kan. Alhamdulillah. Okay. Mantap. Aku tak kumpau ni geng. Aduh. Jadilah tengok. Cari. Masa tak banyak ni aku sekat area ni geng. Pukul 9 ni aku keluar. Kalau ingat pukul 11 apa. 11. Okay. Solid kena ni. Tak lah. Aku baru lepas off kamera saat ni.
Okay, boleh, mantap. Kita cari lagi. Bismillah. Jatuh tu dia ambil terus tadi. Oh. Dah ambil ni. Apa dia? Kamu tahu. Dah kata dah. Dia lah. Sat lah. Tengok. Kalau kan kamu tahu ni. Bila tengah ada on kamera tu, tak ada pun makan-makan. Bila kita off lah, ambil tu eh. Okay, lah ni kita off. Okay, aku try ubah duduk depan tu sikit. Kita dah masa lebih kurang dalam 30 minit lah sebelum ke 12. Lepas tu aku nak gerak. Saya ada kenuri ni kan. Okay, kita try lah. Tak tahu boleh sekong ya. Okay. Okay gang, sebelah 40. Last spot lah ni, last spot. Last spot. Try lah, nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak kayuk syok lah kan. Tak gaduh nak so. Penat tu. So dah berat. Jadi boleh rondo lah. Nak kayuk rondo pergi balik. Okay, tak apa. Nanti kita boleh kayuk. Okay. Kita try. Bismillah. Mari sekarang ya. Nak keluar petang takut banyak kan. Petang ya suruh lawa juga duduk petang apa sangkang sangkang tenggelam tu kan. Okey juga tu pasal 2-3 hari lepas dengar kata ada sangkang pecah kan. Saya gasak-gasak ke saya 3-4 kilo cakap betul. Tapi orang gasak dah lah. Depa dah gasak betul-betul kan. Jadi kita baru tahu. Boleh lah nak try ikut dah tekok 2 hari. Pukat pula mok tu. Ni ayak pasang dah dalam lah. Jadi mungkin tak syok kot kan. Tahu kita pergi try duk pun pasal nampak pukat lah sepanjang-panjang sangkak tu. Kan dah mesti ada lagi lah. Kan takkan habis kot. Apalah kita layan lah. Mana ada. Jadi ya boleh buat tekok ni. Alhamdulillah. Pokok ni silat balik ni. Patut dia balik belah ni. Aduh. Okay kan. Ketang buntai duk belah ni. Ya mah. Cukup lah. Sekarang ni aku nak makan kenuri. Allah Akbar. Okay, apa lah 11.48. Okay. Jom. Okay gang. Alhamdulillah selesai dah lonceng aku pada hari ni gang. Alhamdulillah aku mencakok daripada pukul 9 tadi. 9 lebih lah, 9.30 aku keluar tadi. Lah 11.50. Jadi ya gang, lepas lagian aku. Kan. Okay, aku nak balik lah. Cakap macam pun tengok tadi. Saya tak sak jadi tapi sekap. Kan, okay, tambah koleksi. Allah, nasib baik.
Ni dah hasil aku kan. Boleh lah kan lepas lauk. Saya kedai tom yam. Saya sekati. Allah Allah. Abang nak basuh sahu kan. Okey. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang dah menonton video ni sampai habis. Wih, nak sampai hutan lah. Alhamdulillah kan. Dan terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat yang dah support aku sampai sekarang ni kan. Alhamdulillah. Selamat datang aku ucapkan kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa channel aku. Hampa boleh bantu aku kan, tekan subscribe, like, komen dan share geng. InsyaAllah kan. Okay, video daripada aku mungkin video mancing. Lepas tu kebanyakan video aku casting sekap lah kan. Kebanyakan lah aku rasa lagu tu lah. Aku tak tahu nak kata hari insyaAllah. Mungkin lah. Sebab aku kawasan laut kan. Jadi rumah aku ni belah laut. Jadi aku lebih kepada casting sekap lah geng kan. Ikan orang pun aku mengairah, tapi InsyaAllah lah kadang-kadang. Okey, aku nak gerak balik dulu. Terima kasih banyak. Kita jumpa di next video geng. Bye, Assalamualaikum.